Saya rasa situasi politik BN dan PN membawa advantage kepada PH. Ini hari yang keempat, jadi alhamdulillah kita tengok jentera dah gerak lancar ya, dan kita tengok gerak kerja calon pun gerak kerja Faiz kan? Gerak kerja calon pun kita tengok dah smooth. Calon fokus jumpa seramai mana pengundi ya, di kawasan-kawasan yang strategik, jumpa pengundi, dan rata-rata hari yang keempat ni everything smooth. Keadaan tenang, tidak ada provokasi dalam. Yes, ini antara pilihan raya yang amat tenang. Sekarang ada laporan polis. Ada beberapa kawasan kita yang di mana bendera lah diganggu, ada bendera dibakar dan laporan polis dibuat. Tak banyak lah, tapi adalah provokasi itu. Tapi kita pun tak adalah, ya, kita anggap itu sebagai politik tak matang lah. Pada saya itu memberi advantage pada PH sebab itu ialah satu bentuk pengkhianatan kepada rakan PAS dalam PN, iaitu Bersatu ya. Jadi tentu sekali pengkhianatan begitu dia akan timbulkan satu situasi perpecahan dalaman dalam PN. Dalam BN pun dia ada imploding different issues isu yang berbeza dalam BN. Saya rasa situasi politik BN dan PN membawa advantage kepada PH.